Ha? Fly view or is you? Fly view. Ni kena turun di bawah. Walau Ni kecil oh. Muka senyum tapi dalam hati berit. Aku betul-betul lah, banyak betul ujian aku kali ni. Gearbox ni pun aku tak sempat nak rasmi lagi tau sebenarnya. Masih aku dalam R&D lagi. Belum mapping, belum betul-betul nak push power dia keluar. Dah kena macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di YouTube channel SR Super Rocket. Aku bawa Sirocco aku. Kita nak pergi basuh lah. Walaupun kereta ni dah lama guys, tapi kita dah buat benda yang baru. So anggap dia macam kereta baru. Best. Aku nak touch up sikit-sikit benda. Aku ni memang akan touch up je benda yang tak okey. So kalau aku tengok kereta ni, konsep dia yang korang dah tahulah. Maknanya konsep yang dah memang korang dah tahu. So hari ni guys, sebelum aku basuh ni, kau boleh nampak kat sini kan, aku dah start kopik stiker. Kita akan buat konsep clean dulu. Aku akan main konsep clean dekat kereta ni guys. Sampai satu masa baru kita masuk design yang baru, look yang baru. Sekarang aku nak bagi dia clean, balik kita touch up. So korang stay tune. Nanti apa yang aku buat dekat kereta ni, nak repair apa, nak touch up apa yang tak kena, aku akan share dekat korang. So aku harap korang boleh support aku. Walaupun genre yang sama. Yang mana setia tu alhamdulillah, yang mana tak setia tu harap kembali. Yang mana tak kenal aku, harap-harap dapat korang subscribe YouTube aku, boleh support aku. Enjoy my vlog otomotif dan pelbagai bagai lagi. Alright, jangan lupa like, comment, subscribe guys. Sekarang kita berada dekat RS Racing Sport. Okay, aku datang sini sebab aku buat tinted. Kereta ni selama aku pakai, yang korang kenal, memang tak pernah tinted, clear and clear. So aku plan kereta ni kita nak buat on the road sebenarnya. Aku dah malas nak simpan. Dulu biasa aku bawa untuk pergi show, pergi event, kadang-kadang aku pandai enjin. Tapi kali ni aku nak bawa kereta ni untuk on the road. Hari-hari aku nak bawa. Sebab tu kalau kau tengok body dia dah clean, dah tak ada striking, dah tak ada. So nampak macam kereta standard sikit lah. So hari ni berada Bam-Bam ni akan tolong aku tinted kereta aku. Atik recommend aku pakai warna biru sikit. Tapi biru dia tak berapa gelap. Dia punya UV tinggi, kita pakai untuk cermin depan. Dan kiri kanan kita pakai 30% black. Sebab aku memang tak suka kereta ada tinted. Tapi Malaysia ni panas sangat guys. Nak bawa on the road kan, aircon yang sejuk pun boleh jadi panas. So ni dia, dah siap pun tinted. Okay, macam yang aku cakap, belah tepi ni 30%. Still nampak dalam juga guys. Tak salah. Depan ni yang Blu-ray ni memang cantik lah guys. Aku recommend korang pasang. Memang cantik. Dia tak berapa silau sangat tau. Dia nampak Blu-ray sikit. Nampak agak dalam semua. Memang cantik. Okay, yang sebelah ni kereta Ating ni warna purple pula. Dua confirm lepas lah. Don't worry. Memang cantik guys. Dan potong panas dia tinggi gila. Tu yang penting lah. So lepas balik tinted, hari tu masa basuh kita dah coating. Dah coating pula, aku dah polish sebenarnya. Tapi polish tu aku tak bawa kamera nak buat. So hari ni guys, aku ingat nak buka aku ni bumper depan ni. Nak betul grill ni ada yang terbuka. Lepas tu kereta ni dah lama tak ada horn. Aku nak settlekan benda penting. Sebab kereta ni aku nak bawa on the road. So bila horn tak ada, dia menjadi macam ada benda tak kena kan. Bila horn tak ada kan, kadang-kadang ada orang nampak aku angkat tangan. Kadang-kadang aku nak horn balik, bukan belagak tau, horn tak ada. Horn tak ada, so susah. So aku akan barai bumper ni guys. Okay, aku akan buka bumper ni, betulkan grill yang terbuka tu, dengan aku nak check horn dia. Aku rasa sebab hari tu current ada tau. Aku rasa horn yang problem. Tapi tak apa, aku malas hantar kedai, aku nak buat sendiri. Lepas tu aku dah beli satu barang guys ni, rak ni. Okay, ni untuk rak letak spana tau. So dah bertimbun dah barang-barang aku ni kan. So aku akan letak dekat sini rak spana tu. Okay, bagi dia nampak lagi kemas. Buka dah bumper Sirocco ni guys. Okay, sekarang ni masalah dia, wayar belah sini macam dah kena potong tau.
dia ada 2 wayar ekstra, lepas tu ada 1 soket ekstra tu tak ngam tau dengan horn tu. So aku kena pastikan ni yang mana satu. Lagi satu current tak sampai. So fuse untuk horn dekat dalam ni, belah atas ni, box belah hujung ni, dia ada 2 fuse tau. Dia fuse belah depan. So fuse dalam ni tak ada masalah, tak putus. So aku suspect sama ada dekat steering sekarang. Cuma aku nak double check, adakah horn ni kalau satu tak cocok, current dia tak sampai. Takut current datang sini pergi sana. Tapi aku check tadi dekat sini pun tak ada current tau. Berat-berat boh, pisang boh. Dia hari kedua. Okay, kalau tengok memang dah terbarai teruk lah ni. Ni pun aku barai, aku nak repair. Okay, ni kita dah buat-buat wiring, skru-skru semua dah tercabut. Dah terbarai-barai lah. Okay, dalam pun steering aku dah check ada punya wiring guys. Ni airbag sampai atas ni airbag lah. Okay, aku dah buka steering, dah keluarkan semua. Tunjuk lagi dekat lah. Fuse dah check, fuse tak ada masalah. Relay dah check, relay tak rosak. Lala aku kena buka steering je lah. Kita dah buka steering, dah keluarkan. Aku rasa dia punya ni, yang ni yang supply current. Sekarang ni dia punya current tak ada. Aku suspect ni fuse semua dekat bawah ni semua ada. Dia punya relay semua ada current. Kita dah buka dah steering ni kat bawah ni. So aku dah fikir-fikir, dah masak-masak, malah nak beli barang kat Melaka tak ada. Tadi call JD pun tak angkat-angkat. JD memang susah angkat telefon. Okay, so aku rasa aku nak custom. Sebab aku pernah tengok ada satu member aku, dia custom je. Dia malas nak tukar benda tu kan. Buat macam kereta Jepun lah. Aku beli relay, buat wiring. Horn aku dah beli. Ni RS Racing Sport punya horn. Horn dia padu guys bunyi. So kalau kau nak tukar horn, boleh beli dekat RS Racing Sport lah. Harga dia murah, RM58 je guys. RM58. Cuma untuk Continental aku kena potong wayar dan aku kena custom lah. Dia jalan 2 pin. Okay, so stay tune lah guys. Kita tengok macam mana. Sebab aku bukannya buat horn je. Sebab ada part-part yang dah rosak masa hari tu, masa buat 4 wheel. Body kit pecah, ada lubang-lubang skru yang tak okey. Kena repair balik. Sebab kereta ni memang aku plan memang nak buat on the road. Bila kita nak buat on the road tu, banyak benda lah kita nak kena prepare. Sebab kereta nak jalan hari-hari, mesti ada benda-benda yang, sebab sekarang pun aku dah bawa jalan hari-hari. So adalah benda-benda yang aku rasa macam tak okey, aku nak okeykan. Tapi yang tak okey tu Ford Fiesta lawa man. Sumpah lawa kereta ni kalau siap. Cuma belum ada rezeki aku nak pergi hantar dekat Kajang repair. Lagi pada cat sampai ke sekarang parking kat luar je. Aku harap cat dia tahan, tak pudar. Sebab aku tak masukkan kat dalam, aku memang jemur kat luar je. Sebab kalau aku dah repair kereta tu siap, mesti aku tak bawa kereta Sirocco ni. Mesti aku bawa kereta. Sebab Ford tu sedap daily, miak jimat, everything kecil senang. Kereta ni miak tak adalah kuat sangat, tapi aku malas nak bawa dia. Tapi tak apalah, aku rasa aku nak bawa masuk Ford tu. Parking dekat sini, aku simpan selibung. Kau relax dulu lah. Korang, aku nak beritahu lah. Aku betul-betul, sebab hari tu aku drive kereta aku, gearbox aku rasa something wrong. Macam ada benda yang tak kena. Rupa-rupanya guys, ada minyak bocor. Minyak bocor tu macam ni tau. Tu minyak dia jernih. Confirm dan pasti memang gearbox yang bocor. Sebab tu aku bawa masuk gear, dia menyentak. Lepas tu ada satu kali tu kita pakai auto, macam bau minyak. Pening aku lah. Betul-betul pening lah. Dengan Ford kereta rosak lagi. Ford kena lebih kurang 4,000 lebih guys, untuk gearbox tu. So kereta ni pun gearbox tu tak minyak. So guys, jom ikut aku. Korang ikut aku. Kita pergi tengok bocor dekat mana. Okay, kita dah sampai dah kedai member aku Roland. Kita dah naikkan dekat Tajek ni. Kau tengok lah. Okay, sekarang dekat Tajek kita nak turun bawah. Kita nak check. Okay, aku nak check balik gearbox. Oi, ini aku nak turun ni macam payah je Roland. Okey, mantap ni. Kita boleh dulu lah. Macam ni, reverse sikit lah.
Macam mana nak turun ni? Reverse sikit. Kereta reverse sikit. Boleh. Kemo lah, buat malu lah kalau aku tak boleh turun guys. Sangkut dalam lubang. Ayo, sangkut dalam lubang tak apa. Kita boleh panggil ambulans datang. Okey, jom. Keluar. Aku ada video minyak keluar Roland. Ada basah video. Ni? Oh, cibai lah. Sini lah. Ni apa? Fly view. Ha? Fly view or is you? Fly view. Ni kena turun gearbox kan. Walao Ini kecil. Fry wheel? Yes. Dekat mana Roland? Baca dia? Dalam. Gearbox dalam. Macam mana dia orang pasang tu? Besar projek ni. Ini charge pipe pun. Ini apa benda ni? Dia bukan itu apa? Oil level sensor. Alamak. Charge pipe ni tak tukar. Benar? Ni. Oh, tak ada, tak tukar lagi. Kita tukar mah. Memang laju lah, pick up jauh beza. Nanti kita tukarkan. Sebab aku buat gearbox ni dulu. Tadi tak ada lah Roland. Baru kena. Wah, menitik lah guys. Ha. Boleh nampak ni. Menitik Try dulu ya. Maai. Ni kalau nak buat luar kena turun gearbox Roland. Mesti kena ni. Ni kat dalam ah. Fly view OCU lah ni. Ni lubang apa? Memang ada lubang Memang ada guys. Alah weh, memang pening ni kerja lah ni. Serius lah. Okay guys, korang stay tune dulu lah. Kita dah check. Okay korang, aku dah check ni. Flywheel all seal dia. Memang nak kena turun gearbox. Aduh, bala. Lemau betul lah guys. Muka senyum, tapi dalam hati perit. Aku betul-betul lah, banyak betul ujian aku kali ni. Gearbox ni pun aku tak sempat nak rasmi lagi tau sebenarnya. Masih aku dalam R&D lagi. Belum mapping, belum betul-betul nak push power dia keluar. Dah kena macam ni. Sebab masalah tu, nak kena turun gearbox tau. Aku dah pening dah ni. Dengan Ford aku pun gearbox dekat 4 GB lebih. Kereta ni lagi, dia punya bocor tu melibatkan nak kena turun gearbox. Confirm nak kena masuk bengkel lagi, duit lagi. Oi, dugaan lah ujung-ujung tahun ni dengan duit tak berapa nak ramai, bawa balik berjalan ni kan. Hai, aku rasa aku pakai Gen2 je lah kan. Korang ada duit, bagi aku pinjam sikit. Dia tak nak pinjam, bagi. Macam mana kan benda dah jadi. Patutlah aku buat itu hari aku bawa, rasa tak sedap. Rupanya minyak dia kurang. Kalau lah aku tak check, jalan je terbarai gearbox ni. Baik. Sang kena sebut mat.